AJL 40 nak dekat. Apa kata kita tonton nanti sambil kita belajar. Of course setiap satu lagu tu ada DNA vokal. Di mana ada ciri-ciri khas cara nyanyian tu perlu menepati lagu yang dimainkan. Untuk lagu Aisyah Retno Tak Adil, kita nak tengok raw emotion belt. Perasan tak lagu ni memang gritty, sangat kasar. Dayang Nur Faizal lemah, kita nak dengar Dayang nyanyi mengalir elok. Semacam Pandora Hazama. Untuk lagu ni vokal dia macam guna distortion. Memang sumpah kena pakai energi yang sangat tinggi. Tangisan seorang pendosa Marsha. This is gospel power ballad. Dramatik ke tak? Dramatik dik. Kamu, Aina Abdul, full of theatrical dynamics. Kita nak dengar whisper Aina ke register lain yang ekstrim. Cak-cak cekuk Wani Khairi. Ini rhythmic attitude. Memang kena playful ikut groove. Lagu Kemana ni, alah 3 orang dah tak tahu nama dia macam nak sebut. Memang lagu dia tak banyak pada nada-nada tinggi. So kita nak fokus pada rap flow dengan rhythmic delivery. Nur Cinta Ami Masdi. Lagu ni contemporary pop crooning. Emosi dia sangat romantik dan kita nak tengok konsistensi. Lumangat Oku Dika. Say shout out to semua. Renal Guntabik, I'm your fans. You're so special. I nak dengar sangat ethnic ornamentation you. I'm so excited. Good luck to all the finalists. Woohoo!